Okey, alhamdulillah pagi-pagi oi. Memang saiz. Ini 2 kali aku dekat line ni lah, dekat tempat spot ni sama ni. Ada tu aku sebelah petang strike. Tapi kecil sikit kot. Ini memang saiz lah. Tali boleh tarik sampai 200 gram 1.6 tali Tali 1.6 weh, tali 1.6. Aku 1.9. Kita kerja sama Gosen Lumina Answer. Licin batu ni. Macam-macam. Fahmi, pagi tadi aku WhatsApp dia nak pergi mana. Dia kata nak datang sini, so aku nak komplot. So selamat pagi. Sekarang ni nak pukul 8 dah, 8 pagi. Tapi memang Penang cuaca mendung pagi ni. Tadi pun hujan, renyai. So pagi tadi aku tanya Fahmi. Aku tanya Fahmi dia nak pergi mana. Dia kata nak Padang Kota. So aku pergi Padang Kota lah. Sebab biasanya kalau hari cuti ni, hari Ahad ni, aku biasa nak pergi pulau lah. Tapi aku rasa aku dah banyak sangat nak pergi pulau. Konten aku dekat Pulau Rimau pun ada 5-6 video lagi yang aku tak rilis. So aku nak cari mengai-mengai tempat lain. Lagipun semalam pun aku dengan Fahmi pun pergi Pulau Rimau juga. So itulah nak cuba pagi-pagi ni dekat sini kalau ada talang ke atau GT ke. So pagi ni meriah jugalah di event marathon. So kami kena parking jauh sikit. So mungkin dalam sejam setengah, dalam 2 jam macam tu lah aku kat sini. Sebab sekarang air jangan surut, nanti pukul 10 lebih dia surut habis. Dan macam ni lah cuaca dia menarik, dia tak panas. So itu yang membuat mengai best. So harap tak hujan je lah hari ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak elok ni, ayak elok. Cuaca pun elok. Kalau boleh strike ni memang sempurna lah mancing hari ni. Ayak elok, cuaca elok. Harap ikan nak makan. Alhamdulillah ada juga. Nak badan. Nekok oh. Aduh. Tak tahu talang ke apa. Kenekok. Kenekok. Aduh sayangnya. Ikan ada tapi aku rasa memang tak nak makan ni. Tak ada ketuk-ketuk dia tadi, sekali ketuk, sekali kena ekor pula. Kan ayak dia kot. Ni ayak jalan apa, menyorong kecil. Okey dah. Ada ketuk. Aduh. Ada ketuk tapi tak lekat. Okey, ada harapan, ada harapan. Aduh.
Aku baru off camera dia strike pula. Alhamdulillah ada 2 strike. Berat ni. Alang. Tak main yo. Tak main yo. Tu jauh dia buat oh. Kuat dia. Kuat lawan tu. Dia kadang ikan ni masa dia makan dia tak rasa besar tau. Dia dah lama-lama baru rasa macam kasar. Strike tu macam biasa je. Drag dah tak keluar dah. Tak tahu. GT kot. Oh kasar. Kasar GT. Hari tu last aku main sini dapat saiz ni tak? Tu batu. Hari tu aku dapat petang. Solid lah harapnya. Mana kau ni? Aku nak ambil. Tak telefon takut terlepas. Jaga diri. Ambil dia dah. Ambil tali pun tak apa. Betul. Solid tu. Mantap. Baik, ada lagi. Okey, alhamdulillah pagi-pagi oi. Memang saiz. Ini 2 kali ya aku dekat line ni lah, dekat tempat spot ni sama ni. Ada tu aku sebelah petang strike. Tapi kecil sikit kot. Ini memang saiz lah. Ini memang saiz 800 gram lah kot. 500 gram macam tu. So dia makan ambil soft plastik soft lure dengan jig head 2.5 gram. Aku pakai Kuying Titan 24 dengan Orca 800. Mainline ni apa Gosen Answer polyester 1.9 lebih. Korang tengok halusnya. Ni halus tebal sikit dari rambut lah. So alhamdulillah. Tak muat lah. Cantik dia situ. Masuk tak es tu pastinya ni. Lepas ya. Okey, alhamdulillah. Tak kumpau. Ni memang line dia lah ni. Sebelum ni aku boleh strike dekat sini juga. Baby GT. Ada yang pelik. Aku buat macam ni, lepas tu aku off kamera, dia terus strike. Lepas tu masa first strike tu rasa macam ikan kecil je, macam tak besar pun. Dah lama-lama baru dia kuat sangat tu. Sampai aku pump tak naik. Masih mencari lagi. Hebek pula lah, hebek.
Aku nak mau pakai set anjing tapi gaya aku masih jigging. Tak kisahlah. Orang kata bukan ni mancing anjing. Tapi kita ikut kesesuaian, ikut keselesaan. Tak kisahlah nak kategori anjing ke bukan anjing ke. Aku pun tak tahu kategori apa ni. Janji aku rasa selesa macam ni. Strike ya? Strike dia diam. Lompat tu strike ya tu. Kasar tu. Strike tak abak. Lama lagi tu nak naik tu. Talang, memang talang. Dah lompat tadi dah. Masa yang lompat besar tadi memang ada strike dah kan. Padu lah hari ni. Jauh lagi tu. Tu dia sifu kita tengah ni. Tengah layan talang gorgon tu. Tu nampak tu. Dah berapa minit dah ni? Tu dia sifu kita. Aku hantar kat grup. Aku salah pula, aku hantar kat wife aku pula. Ini rod Pula. Tengok dia ujungnya saja yang bengkok. Patutnya aku baling juga ni, boleh strike ni, tapi tak apa, rekod dulu. Ni lama lagi nak naik ni gaya ni. Saiz tadi kau nampak dia lompat. Jadi sipu kita tengah layan talang saiz gorgon ni. Tu dia, nampak dah. Tu dia. Okey, letak ni dulu. Nak badan ke apa ni? Tak. Tak. Tu dia. Kuat lagi tu. 5 minit boleh lah layan ni. Orang pelik kenapa budak ni lama sangat naik ikan ni.
Tali 1.6. Talang tak sampai sekilo je pun. Tali boleh tarik sampai 300 gram ya. 1.6 tali Tali 1.6 weh, tali 1.6. Aku 1.9. Kita kerja sama Gosen Lumina Answer. Tengah live apa? Rekod je lah. Hah? Jauh. So korang siapa yang tengok set ajing ya, dengan set ajing tali 1.6 LB ya, kena macam ni lah layan. Sabar je lah. Ha? 5 minit dah ni. Aku nak tengok ayat habis pukul berapa. 10.41 ayat apa suruh habis. Sekarang baru 9. 1 jam setengah lagi baru ayat suruh habis. Dia dah tak naik lah. Dia dah selam. Ya. Dia nanti masa naik tu dia dah tak dia terus ini lah. Dah lembik. Oh, jauh lagi tu. Jauh lagi. Dia dah dekat atas tu dah, tapi itulah jauh lagi. Macam ni lah kawan-kawan, pakai tali kecil, tali halui. Aku tengok dah, aku ni rekod ni dah 6 minit 40. Kalau nak rasa set besar macam ni kena pergi lokalnya. Tengok tu dia punya rod ajing Piolo tu, ujung macam tu. Aku tak berkenan sangat kalau bending macam ni, sebab tu aku lebih suka pakai Teton. Teton dia bending sampai kat bawah. Ni bending kat atas je, macam Fespida macam ni lah. Ni Piolo titanium Nak ganti ke apa? Okey lah saiz. Tu dia. Solid lah. Leader. Okey. Alright. Woo. Aku ambil. Aku ambil gambar. Alhamdulillah. Yeah. Alright. Betul. Siapa nak rasa thrill? Ha? Tak, siapa nak rasa thrill dapat ikan lama, tak ada modal main lagi. Tak ada modal nak pergi Lukonia. Ini kalau kena atas tu buat penat tangan ni. Okey. So, ada lagi. Bismillah. Sepatutnya kalau kawan tengah strike, kita boleh baling juga sebab dia biasa masuk bodong. Tapi sebagai cameraman, kenalah ambil video. Dalam 8 minit ke tadi aku tengok aku recording tu. Lebih kurang 8 minit lah. Nak ikan saiz talang macam tu. Ha? Video tu 4 minit 30 saat je makan.
Ha. Habis 12 minit lebih. Oh. Hang memang tengah rekod lah tadi masa strike tu. Oh. Okay, Fahmi ada TikTok, apa nama TikTok Fahmi? Fahmi San, SAN. FAMIY SAN. Oh, Fahmi San Jepun Memang muka macam Jepun lah. TikTok dia Fahmi FAHMY San. Ada space ke? Aku tak ada TikTok dan tak tengok TikTok, jadi aku tak tahu. Kadang-kadang orang share video dekat WhatsApp je lah, baru buka. Fahmi San. Tengok video dia. Dekat. Strike lah. Fahmi strike. Aku baru lucut Fahmi strike. Dia tarik macam tu tadi tu. Lucut tak? Loh. Tak tahu. Jom. Dah sana pula. Okeylah, saiz yang cukup padu. Ni Fahmi. Tak. So, complete 2 jam. Puas hati lah. Puas hati lah. So, air dah suruh habis. Ni kami bermula dari Padang Kota tadi dan Melaka Green Hall. Sini tak ada. Kami boleh 2 ekor je. Aku seekor dengan Fahmi seekor. Alhamdulillah lah. Menjadi juga trip ni santai-santai relax ni Ahad pagi ni.